Fakta atau mitos? Sekali Caesar selamanya. Sebenarnya tak. Salah tu. Okey, kalau anda yang rasa percayalah, sebenarnya salah. Sebab kali pertama anda Caesar, biasanya doktor akan cek kenapa anda Caesar tu, adakah ia akan meningkatkan risiko yang sama untuk kelahiran seterusnya. Macam Aziz, kelahiran pertama Aziz mengalami emergensi lah sebab bukaan dah cukup tapi tak boleh nak push baby dan baby dah agak lemah. So cepat-cepatlah doktor proceed untuk Caesar. Sebab itu the next baby Aziz boleh deliver secara normal sebab waktu kandungan yang pertama tu tak ada masalah yang mengakibatkan doktor tak bagi nak orang kata untuk normal lah. Alhamdulillah, yang penting ikut cakap doktor, penuhi temujanji sama ada di klinik, di hospital. So jangan bantah cakap doktor lah. Dan Aziz memang follow up semua. Alhamdulillah boleh deliver secara normal anak yang kedua. So nak tahu lebih lanjut boleh DM Aziz.